Oh my gosh, sekarang aku harus bantu Jenny. Aku akan berubah menjadi brand rod lain. Cappuccino assassino! Janganlah kejar. Hey, tolong aku. Oh my gosh, aku harus bantu Jenny. Oh, apa ni? Kenapa dia berbentuk kotak? Ya. Wah, nampaknya sepertinya dia bantu akulah. Oh my gosh. Yes, aku tengah bantu kamu Jenny. Ini mop apa? Alamak, aku kena mainkan soundboard. Cappuccino assassino! Wow, kamu mop yang suka menolong. Terima kasih sebab bantu. Oh yes, dia fikir aku mob yang suka menolong. Tapi aku kena lari dari sini. Oi, nak lari mana tu? Oh my gosh, sebelum dia tahu aku berubah menjadi mob, baik aku lari dan hilangkan diri. Hilang lagi. Nasib baik sempat. Aku tak tahu dia pergi mana. Tak kisahlah. Wow, aku jumpa diamond. Wow, aku tak letak pun diamond dekat situ tapi dia berjaya jumpa. Okey, kalau macam tu, apa kata kalau aku letak lagi diamond dekat sini? Aku akan letakkan 2 di sini. Dan aku akan letakkan 2 di sini juga. Perfect. Alah, 2 je. What? Aku jumpa diamond lagi? Hari ni aku memang sangat bertuah. Mining diamond. Let's go. Dia fikir dia sangat bertuah. 2 lagi. Oh my gosh, aku jumpa lagi. Gua ni sangat hebat. Wah, aku rasa betul lah. Hari ni dia sangatlah bertuah. Nice. Alright, Jenny cakap dia sangat bertuah. Jadi aku akan tambahkan lagi bertuah dia. Dan aku akan letakkan lagi banyak diamond di sini. Pasti dia sangat terkejut dan gembira dalam masa yang sama. Wait, what? Sejak bila ada diamond banyak kat sini? Oh my gosh! Ini adalah hari yang paling gembira. Okay, nice. Sementara Jenny mining diamond,